Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa khabar semua? Dah sarapan? Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Ramli selaku moderator kita pada pagi yang mulia ini. Terima kasih juga kepada pengurusi dan jawatan kuasa Masjid Jami' Pekanbaru Pari Usuh semua memberikan keizinan kepada Al-Fajr International untuk kita mengadakan siri kedua jelajah kita untuk kursus umrah di masjid ini merupakan kali kedua lah. Tahun depan kita alhamdulillah dijemput dan kali ini juga dijemput, dan juga terima kasihlah kepada para jemaah dan karya di kawasan Masjid Pekanbaru Pari Usuh ni yang menjemput Al-Fajr International untuk kita bersilaturahim. Juga kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Haji Baharudin bin Ayamani merupakan penceramah bertauliah dan juga pekta tabung haji dan juga umrah ya. Kerana di Johor ini perlu ada tauliah. Walaupun hebat bagaimanapun ceramah daripada ustaz-ustaz daripada luar, masuk ke Johor kena ada tauliah. Ya, jadinya di Johor mereka ini mengutamakan ustaz-ustaz kita lah. Ya, dan pada tahun ini juga saya dipahamkan oleh kerajaan negeri di Johor, bulan Ramadan nanti imam-imam tarawih, imam-imam tahfiz juga datang daripada Johor. Tidak boleh diimport daripada luar. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada mutawif dan mutawifah Al-Fajr International yang dapat hadir pada pagi yang mulia ini. Ini secara ringkaslah, terutama sekali kepada para jemaah bakal jemaah umrah daripada Masjid Pari Usuh, Masjid Pekanbaru Pari Usuh. Boleh saya tahu, boleh saya kenal, boleh angkat tangan yang daripada Pari Usuh ini, Pekanbaru Pari Usuh. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih. Kerana saya dipahamkan oleh mutawif ya, Tuan Haji Rahim akan berangkat insya-Allah pada bulan Syawal. Betul ya? Bulan Syawal ya. Alhamdulillah. Tarikhnya pun dah ada. Penerbangannya pun dah ada. Ya? Tinggal nak berangkat aja. Insya-Allah. Terima kasih. Dan juga kepada para jemaah yang dapat hadir pada Jumaat bakal tetamu Allah yang akan bertari pada 22 hari bulan, 25 hari bulan, 27 hari bulan, 28 hari bulan juga kami jemput pada hari ini untuk kita ulang kaji ya, dalam kursus umrah ini. Dan pada hari ini jam 7 petang ada keberangkatan jemaah kami ke Tanah Suci Mekah, merupakan jemaah kumpulan yang ke-12 yang akan berangkat pada petang ini jam 7 petang, dan masih lagi berbaki 10 lagi kumpulan yang akan berangkat ke Tanah Suci. Maknanya ada yang setiap hari ada 2 penerbangan yang kami hantar, dan pada bulan 12 ini yang paling ramai lah, hampir 20 penerbangan. Jadinya secara ringkas saya kongsikan. Saya dah kongsi juga pada setiap kursus di mana kita buat roadshow, baik di Muar, di Batu Pahat, di Johor Bahru, Pasir Gudang, baik juga pada Persatuan Angkatan Tentera Perhebat juga menjemput kami untuk berkongsi kursus umrah. Dan juga di mana-mana kami membuat roadshow ada panggilan, insya-Allah kami akan cuba penuhi bersama. InsyaAllah ini secara ringkas saja pengenalan bagi mereka yang pertama. Yang pertama sekali ini, kalau kita nak buat haji dan umrah ni, bukan saja penceramah kena ada lesen. Syarikat yang mengendali pun kena ada lesen. Tetapi lesennya bukan satu, tapi lesennya lebih daripada satu. Inilah lesen-lesennya. Dia melibatkan kami ada lebih daripada 5-4 lesen. Itu yang pentingnya, supaya pasti jemaah ini dapat terbang dan dapat
penginapan di Tanah Suci dan dapat balik dengan selamatnya. Itu pentingnya lesen. Bukan satu dua saja. Kita ingatkan lesen untuk umrah haji, tidak. Ada juga lesen kapal terbang. Ada juga lesen untuk muasasah. Ada juga lesen untuk penginapan dan juga untuk catering. Semua ada. Operasi perwakilan kami ini dia, kami berada di 8 negara kini. Dan kami berada di Malaysia lah. Ibu pejabat kami di Malaysia, kita ada cawangan ataupun pusat operasi kami di Arab Saudi, di Indonesia, di Thailand, Brunei, Singapura, Kemboja dan Filipina. Dan semua dah ada wakil kami di sana dan kami pun ada pejabat kami di sana. So perwakilan kami tadi di seluruh Nusantara lah, lebih daripada 300 hingga 400 perwakilan kami. Inilah dia yang saya nak kongsikan secara ringkas sajalah. Ini yang di negara ASEAN. Yang satu lagi yang baru kami buka adalah di Hudaibiyah. Bagi mereka yang mungkin pernah sampai ke Tanah Suci, kita akan buat umrah, ya. Travel lain pun akan membuat umrah yang kedua ataupun yang seterusnya akan bermikat di Masjid Hudaibiyah. Kenapa Masjid Hudaibiyah itu dipilih? Kerana ada peristiwa yang besar, ya, perjanjian Hudaibiyah di sana. Jadinya di belakang Masjid Hudaibiyah sekitar 2 km itulah pusat operasi kami. Ya, kami ada Wadi Al-Fash Haramain. Di situ nanti saya akan kongsikan apa yang ada di sana. Seterusnya ini syarikat-syarikat Al-Fash yang kami ada sekarang ini, ada 12 syarikat. Ada satu lagi syarikat yang baru akan kami buka dalam masa yang terdekat inilah. Tapi dalam bulan 12 ini sehingga bulan Ramadan ini yang popularnya bukan saja umrah, tetapi bila ingat Ramadan kita ingat, bukan kita ingat usop tayub, kita ingat korma, ya. Jadinya kami adalah pembekal juga korma di Nusantara. Nanti kalau saya boleh kongsi, saya kongsi ya. Kita dah pembekal korma ini, pembekal korma lebih daripada usop tayub. Kami dah pembekal korma ini lebih daripada 20 tahun. Ya, cuma kami tidak sebarkan secara meluas kerana kita dah ada pembekal-pembekalnya. Ya, InsyaAllah. Jadi kalau para jemaah nanti yang akan pergi ke umrah, dia bawa ziarah ke ladang korma. Di ladang korma itu makan 1 percuma, makan 2 makro, makan 3 haram. Jadinya dia suruh belilah tu. Dia suruh beli. Jadi harga di ladang korma ini agak tinggi. Ya, dia dah gunakan istilah tu. Pak Arab pernah boleh cakap Melayu. Ya, makan 1 percuma, makan 2 makro, makan 3 haram. Jadi sebab itulah kami bawa kurma-kurma daripada Tanah Suci Mekah, Madinah ke Malaysia untuk memudahkan para jemaah kita. Bagi saja nama-nama kepada mutawif-mutawifah kita, apa kurma-kurma yang nak dipesan, kita akan hantar terus ke rumah. Jadi yang di Tanah Suci tu belilah sikit, kan? Tapi kalau nak bawa banyak-banyak nanti dah lebih berat pula. Sebenarnya kurma yang kami bawa pun sama juga. Kalau kurma ajwa, kurma daripada ladang Bani Hashim. Ya, kurma ajwa ni banyak peringkatnya. Tapi yang Rasulullah makan adalah kurma daripada Bani Hashim, keluarga baginda sendiri, ya. Okay, baik, seterusnya saya kongsikan ini dalam operasi kami yang ada 12 syarikat. Yang sebelah sini ni 12 syarikat kami, yang ini yang ada di Hudaibiyah. Ini visa kita, okey, kita dah keluarkan 7 jenis visa. 7 negara. 7 negara, maknanya tak perlu bimbang. Kalau kita ada saudara mara di Brunei, di Indonesia, di Thailand, kalau nak berangkat bersama Al-Fash International, kita boleh menguruskan visa mereka. Ya? Dan pada 22 hari bulan ini, jemaah daripada Filipina, ya, yang akan terbang menunaikan umrah bersama Al-Fash International daripada KLIA. Kenapa mereka tak terbang daripada Filipina? Ya? Kita sedia maklum, kerajaan Filipina bukan kerajaan Islam, maka mereka tidak mengambil berat tentang urusan-urusan haji dan umrah di sana. Begitu juga di Thailand, mereka terbang daripada Malaysia kerana negara mereka bukan pemerintah Islam. So mereka tak ada pejabat haji yang khusus di sana. So mereka terbang ke Malaysia dan kita, sebelum mereka terbang, kita bawa mereka dulu siang-siang, ambil angin dulu. Mereka selalu panggil city tour.
Ke mana mereka nak pergi? Mereka akan pergi ke Putrajaya lah. Mereka nak lihat Masjid Putrajaya, dan kita bawa kepada Nusyur Quran, kilang percetakan Al-Quran yang terbesar lah di Asia, yang dia ada di Putrajaya. Jadinya kalau yang belum pernah sampai di kilang Quran, dah pernah sampai buat kilang Al-Quran di Nusyur Quran? Belum ya? Kalau dapat pergilah. Kerana kilang Quran itu kita kata bersamaan dengan kilang Quran, percetakan Quran di Madinah. Ya, di Madinah. Boleh kita akan buatkan rombongan. Abbas kita pun dah tunggu ni. Lepas ni kita nak berangkat ke sana pun boleh dah. Ya, insya-Allah. So saya teruskan lagi bersama penerbangan kita. Kita menggunakan 4 penerbangan utama lah. 4 penerbangan utama. Yang paling utama adalah penerbangan Saudia. Ya. Penerbangan Saudia. Dan ketika ini alhamdulillah syarikat penerbangan Saudia memberikan ada beberapa kelebihan dah daripada kepada Al-Fash International. Nanti boleh kita cerita lebih lanjut apa kelebihan yang diberikan oleh syarikat penerbangan Saudia kepada Al-Fash International. Kedua, kita menggunakan penerbangan MAS. Ya, penerbangan MAS. Penerbangan MAS. Dan yang ketiga, kita banyak gunakan penerbangan Emirates. Penerbangan Asia ni kita kurang. Kerana waktu penerbangan dia tak sesuai sangat dengan kita lah. Kalau kita terbang, kita akan rugi 1 hari. Jadi kita tak ambil lah buat masa ini, kecuali kalau dah penerbangan ketiga-tiga itu penuh. Di Dubai ini mereka nak transit, di Emirates ni mereka nak transit di Dubai. Mereka akan duduk sekejap, 1 jam setengah. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah terus, mereka akan salin ihram di airport Dubai. Jadi dapat rehat sekejap lah. Dan balik nanti mereka akan transit 5 jam. Itu memang boleh lah nak membeli belah di airport Dubai. Bagi penerbangan Saudi dan penerbangan MAS ni penerbangan terus. Dia balik, tak ada singgah-singgah. Dia ada singgah juga. Ada apabila berlaku kecemasan. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Tiba-tiba dia terbang daripada airport Jeddah, nak balik ke Malaysia, dia mendarat dekat India. Tahu kan? Ya? Macam mana kami tahu? Sebab kami ada dipanggil flight radar. Jadi saya lah dan juga pengurusan lain, apabila penerbangan kita terbang saja, kita akan on handphone kita dan kita akan tahu penerbangan itu dah tiba di mana, dan seterusnya sampai ke airport Jeddah pukul berapa. So kita tahu. Tapi bila kita lihat dia mendarat di Chennai ataupun di India, kenapa ya? Kita tak dapat nak berhubungi mereka kerana roaming tak ada kan, cuma flight radar saja ada. Kenapa? Kerana ada jemaah meninggal dalam kapal terbang. Itu dia. Bila ada jemaah meninggal dalam kapal terbang, pilot akan ambil keputusan untuk landing di penerbangan yang paling hampir. Ya? Kalau tidak, dia akan terbang terus ke Malaysia 9 jam, insyaAllah ya. Dan seterusnya, kelengkapan umrah ini boleh didapati daripada mutawif-mutawifah. Bila dia buat pendaftaran ini, kita akan serahkan. Dan juga ada kelengkapan tambahan tambahan yang kita berikan kepada ini dia, kelengkapan tambahan. Contoh, kita memberikan saiz beg 24 inci, ada 20 inci juga kita sediakan dengan kadar harga jemaah. Kenapa? Kerana selalu kita cerita awal tadi, bila nak balik beg akan beranak. Betul ya? Betul. Dia beranak tak apa, tapi dia beranak penak. Pergi 1 balik 3. Pergi 1 balik 4 pun ada kan. Jadinya mereka pakai beg yang macam-macam. Ada pakai beg yang apa? Yang murah-murah tu yang macam berguni tu kan. Lepas itu mereka wrapping, nak balik wrapping plastik kan, sampai dekat kaunter tak dibenarkan, mesti pakai kotak kan, dan beg tu kena buang. Jadinya kita bekalkan beg ni mengikut saiz yang dibenarkan dan memudahkan jemaah. Ya? Begitulah untuk kita berikan perkhidmatan yang mesra pelanggan lah pada jemaah ya. InsyaAllah ini aktiviti kami. Kita ada video ya.
Ini kita aktiviti. Kami sebenarnya mempunyai anak yatim. Anak yatim kami mempunyai anak yatim seramai 1,800 orang. 1,800 orang yang kami menanggung pembelanjaan mereka. Mereka mengaji di sekolah-sekolah pondok. Mereka ini adalah daripada kalangan anak-anak yatim dan anak-anak asnaf. Jadinya sedikit, sebahagian kecil daripada sumbangan Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah ini kami akan salurkan pada mereka, dan mereka lah yang mengaji untuk kita dan banyak mendoakan untuk Al-Fasih International untuk terus kita berdakwah bilhal, dan mereka dapat meneruskan pengajian mereka. Inilah kalau kita lihat anak-anak kecil ini yang tak ada ibu dan bapa mereka. Ini yang saya tadi saya bagi tahu pusat operasi kami yang di Wadi Al-Fas Dabia. Apa yang ada di sana adalah ladang kuda, ladang unta. Bagi mereka yang nak naik unta dan naik kuda boleh. Kita ada kolam ikan untuk berehat. Kemudian kita ada resort di sana bagi mereka yang nak berehat pada suasana lain daripada hotel-hotel kita di Mekah Madinah, boleh berehat di sini. Kemudian kita ada tempat persalinan, kita ada tempat kanak-kanak bermain, memanah, dan kita ada yang pentingnya ada kafe di sini. Apa istimewanya kafe di sini? Kita menyediakan pelbagai jenis menu makanan. Baik yang di Malaysia ada, yang Arab ada, dan yang Western ada. Kenapa? Kerana di sini kami menerima kunjungan jemaah-jemaah daripada seluruh dunia. Seluruh dunia. Sebentar nanti kita akan kongsikan video dia. Seluruh dunia. Ini mungkin kita nak merasa juga makan nasi unta. Kita pun nak rasa juga makan sate unta. Di Malaysia susah kita nak dapat. Di sana kita menyediakan makanan sate unta dan yang lain-lainnya. Okay, secara ringkas inilah dia mereka-mereka yang berminat atau yang berkehendak nak naik unta, naik kuda dengan bayaran hanya 10 rial sahaja. Kemudian transport. Kami juga mempunyai transport ataupun kenderaan di Tanah Suci Mekah Madinah bagi mereka yang mungkin nak berjalan secara kumpulan kecil. Boleh sewa kereta, boleh sewa MPV, boleh sewa van. Yang train ni jangan sewa, kami bukan kami punya. Train laju tu Arab Saudi punya. Bayar saja harga sekitar RM400 daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah. Itu yang ada. InsyaAllah. Okey, ini menu makanan. Kadang-kadang jemaah tanya ni menu makanan. Menu makanan kami semua menu makanan Malaysia. Kita dah ada jadual dia. Seminggu menu makanan kita. Apa yang ada, itulah dia. Menu makanan kita. Ini petugas-petugas kita semasa saya membuat lawatan kepada petugas-petugas kami dan dapur-dapur kita dan hidangan, seterusnya transport kita. Kadang-kadang jemaah kita ni bila dah sampai Mekah, dia punya temperature ni lain. Di Madinah, temperature ni apa kepanggil? Dia punya kesabaran dia di Madinah tinggi. Tapi bila ke Mekah, dia punya kesabaran dia jadi rendah. Sebab jemaah kami ada di Mekah Madinah, saya sentiasa memantau jemaah dah tanya ni, kami dah sampai hotel ni, kenapa makanan tak sampai lagi? Gitu begitu jadinya dia punya temperature tu dah. Asal di Mekah, di Madinah ni dia berbeza. Kerana kesibukan tu berlaku di Mekah. Kadang-kadang jalan-jalan kita tu ke hotel kita tu, ada ketikanya polis Arab Saudi dah tutup awal. Bila tutup awal, kenderaan kita terpaksa cari jalan lain. Ataupun kalau tak ada jalan lain, kita terpaksa tunggu untuk jalan tersebut dibuka semula. Jadinya saya kata dekat Mekah ni tu, kalau sabar je sikit, dia punya pahala tu 100,000. 100,000, sabar je. Kita berhubung dengan kita punya catering. Dia kata kami dah sampai Tuan Haji, kami ada di kawasan luar ni, kami tak boleh masuk Tuan Haji, dihalang oleh polis.
Okay, kita maklumkan pada jemaah minta sabarlah sedikit ya. Kerana bukan awak berada di Mekah 5 hari, hanya berlaku 5 hari itu 3 kali kita bagi makan. Dia hanya berlaku sekali aja. Sekali itu saja dia punya temperature dia tu lebih daripada air mendidih ni. Dia tak boleh sabar tu. Itulah ujian kita di Mekah nanti. Baik dapat 100,000, 100,000 tu hilang. Kerana cakapan kita yang kita tak dapat nak kawal. Boleh faham? Alhamdulillah, terima kasih. Ketayangan video. Kita video apa kita buka dulu. Kita kongsi, kita rehat-rehatkan minda sekejap ya. Ini di wadi kami yang saya sebutkan tadi di Hudaibiyah. Ini bukan penyanyi kami sebenarnya. Dia promosi je. Ini pengurus kami, Ustaz Nadem. Kepada para jemaah umrah tidak kira dari Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan dari mana pun, kami alung-alungkan kedatangan anda ke Wadi di Fajar Hudaibiyah. Kami menyediakan pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan, fasiliti ataupun keselesaan untuk anda, terutamanya bagi para jemaah umrah yang ingin bermikot di Hudaibiyah. Jangan lupa untuk singgah di sini, mencipta kenangan terindah dan menghayati kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang rindu kuih-kuih Malaysia, di sini kita jual kuih-kuih Malaysia. Juta bintang yang terangi di malamku, kamulah bulan yang paling terang. Kita tayang video yang kedua ya. Wahai Nabi junjunganmu, hampa jangan buat pelik. Tengok muka Lepas Islam pegang apa? Siapa tahu mana nak dapat kat Mekah. Jadi ini daripada travel luar ya, yang datang ke tempat kami. Kita datang Wadi di Fajar. Jadi mari tengok. Jadi cuma itu. Ini terkotiak bukan desa-desa enggak. Sebenarnya suruh bismillah. Masya Allah. Allah Ta'ala beri dia, Allah Ta'ala beri sedap. Ceketiau ni, kerang-kerang tak main lah. Ini ceketiau unta. Unta ya. Maksudnya tak jadi. Ni, teliok kan. Mari datang ke Wadi Fajar yang berada di kota suci Mekah dan Sarawak. Yang Muslim lalu, silakan. Ini tetamu-tetamu daripada beberapa negara yang berkunjung di Wadi Al-Fajar ya. Kita tengok tadi ada daripada Indonesia. Yang ramai daripada Indonesia. Kenapa? Berapa rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia 280 juta. Rakyat Malaysia 35 juta. Rakyat Indonesia yang menunaikan umrah sahaja 1 tahun berapa ramai? Rakyat Malaysia yang menunaikan umrah purata dia sekitar 300,000. Itu pun dah banyak ya. 300,000. Yang menunaikan haji baru 33,000. Rakyat Indonesia yang menunaikan umrah sahaja 1 tahun 3 juta. Ya. Jadi kalau kita pergi ke Tanah Suci, kita tak heranlah melihat jemaah daripada Indonesia, kerana jemaah dia yang beragama Islam ramai. Ya, alhamdulillah. Okay, so petugas kita ada. Gambar petugas saja ada. Mesti gambar petugas. Apa ni ada Haji Osman sekali tadi. Ada. Okay, baik.
Baik, itulah secara ringkas pengenalan ya sebagai pembukaan dan silaturahim kita pada pagi yang mulia ini. Dan tidak lupa tadi saya dipesankan oleh Tuan Haji Rahim dan Puan Haji Sania. Ya, jadinya kami, jemaah-jemaah kami ini untuk menunaikan umrah daripada kediaman ataupun tempat kita berkumpul ke KLIA, kita menaiki bas kita. Ya, kita menyediakan bas kita ini memang khusus untuk jemaah umrah dan penyeluncuran Muslim. Ada juga bangsa-bangsa asing telefon saya, ya, nak sewa bas, ya, tapi kami tidak menyewakan kepada bangsa asing. Kenapa? Kerana kami nak menjaga kesucian dia, halalan thayyibah dia lah. Ya, jadinya bas ini selalu diselawatkan oleh para jemaah, ya, selalu dizikirkan oleh para jemaah. Jadi kita tak mencampur aduk dengan pelancong-pelancong daripada yang bukan Islam, ya. Jadinya itulah kami khususkan untuk para jemaah Al-Fash International menaiki bas kita. Bukan saja nak umrah, kalau nak buat berjalan ke mana-mana pun, nak pergi ke Barakah, Datuk Kazim Ilyas ke, nak pergi ke Wadi Anwar kan, yang terkenal kan, bas kami sedia untuk memberikan perkhidmatan, insya-Allah. Jadi secara ringkas saya ingin membukalah terutamanya kepada para jemaah yang daripada Masjid Pekanbaru, PU semua, kalau nak bertanya. Mungkin ada yang saya tertinggal ke? Saya bukalah peluang. Ada yang nak bertanya, puan? Ada yang nak bertanya? Saya tengok puan di belakang tu banyak mencatat tu. Itu banyak nak ditanya katnya. InsyaAllah. Kalau tak ada, kalau tak ada mungkin saya nak maklumkan kepada jemaah yang akan berangkat pada 22 hari bulan, 25 hari bulan, 27 dan 28 hari bulan ini ada sedikit perubahan hotel, ya. Mungkin dah dimaklumkan, dan juga ada kelebihan pula yang dapat lebih hari di Tanah Suci Mekah. Itu semua di luar bidang kuasa travel. Contoh macam kapal terbang, package kita 12 hari 10 malam itu di Malaysia ini adalah satu yang standard. Tetapi bagi setengah-setengah tarikh, mereka dapat lebih daripada 12 hari, 14 hari, 13 malam. Itu kenapa? Kerana syarikat penerbangan mengubah jadual balik dia. So dapatlah lebih. Kerana doa mereka lebih. Kerana doa mereka ini, mereka hendakkan 2 Jumaat. Dapat 2 Jumaat, dapat lebih daripada sana. Mudah-mudahan yang lain-lain pun begitu jugalah. Bagi yang tari-tari yang lain, insya-Allah semuanya akan berjalan seperti biasa. Ada jemaah yang 27 hari bulan. Ada 27 hari. Dah dimaklumkan ke belum? Dah dimaklumkan. Kalau ada nak pertanyaan nanti boleh jumpa saya selepas inilah, ya. Kerana ada perubahan di Tanah Suci ini pada akhir bulan 12 ini. Dah 3 tahun kebelakangan saya melihatkan berlaku perubahan-perubahan. Pertama sekali penerbangan, kedua hotel. Kerana bulan 12 ini terutamanya pada minggu yang akhir ini terlalu padat jemaah umrah. Apatah lagi telah masuk dalam bulan Rejab. Bila masuk dalam bulan Rejab, Syakban, Ramadan ini, umat-umat Islam seluruh dunia akan berumrah di Tanah Suci. Jadinya itulah. Sebetulnya tak ada masalah. Apa yang masalahnya? Masalahnya kepada pemilik-pemilik hotel, ya, dan juga pemilik syarikat penerbangan. Bila melihat ramai jemaah-jemaah umrah ini, mereka mulalah nak naikkan harga, ya, dan permintaan tinggi. Kumpulan A tak nak, kumpulan B ambil. Kumpulan B tak nak, kumpulan C ambil, ya. Jadi mereka ada tawar-menawar di situ. Tapi alhamdulillah kami di Al-Fash International telah pun membuat tindakan awal. Tindakan awal, kita tak mau jemaah 3 hari duduk di hotel A, 2 hari duduk di hotel B. Mana dia pindah randah. So kita tak mahu begitu berlaku. Kita terus pindahkan ke hotel baru, ya?
Dan alhamdulillah semuanya pun telah diaturkan, nama hotel pun telah kita perolehi, pembayaran pun telah selesai, dan tunggu saja waktu keberangkatan ya. Tinggal seminggu je lagi ni. Ya, tinggal seminggu ni lagi. Insya-Allah semoga Allah Taala pemudahkan bagi jemaah yang akan berangkat pada bulan 12 ini, daripada segi kesihatannya, daripada segi persiapannya, daripada segi fizikalnya dan mentalnya, kerana cuaca sejuk di sana ketika ini, dan jemaah di sana pun terlalu padat, ya, terlalu ramai. Kalau kita lihat TV, saya pun lihat TV hari-hari, tengok secara live, terlalu padat. Ya, tetapi ada ruang untuk kita kerana kita tetamu Allah, kita tetamu Rasulullah. Bila kita dijemput, Allah dan Rasulullah akan beri tempat kita. Ya, cuma kita betulkan niat kita, kita ini tetamu, kalau apa yang ada di sana kita terima, dan ada rasa-rasa macam tidak keselesaan itu, maknanya kita mohon ampun dengan Allah. Ya, kerana daripada travel kita menyediakan seberapa lengkap yang boleh, ya, seberapa lengkap yang boleh. Dan bagi pada jemaah-jemaah, apabila kita telah bekalkan, bantuan-bantuan ataupun tambahan-tambahan keselamatan, tolong pakailah. Kerana bila dah terlampau ramai ni, mungkin macam-macam boleh berlaku. Contoh, saya bagi satu contoh sajalah. Kita bekalkan tag nama. Tag nama kita, ada gambar kita, ada nombor pasport kita, belakang tag nama itu, saya tak buat contoh, ada nombor-nombor telefon mutawif kita, semua sekali petugas-petugas kita, dan kita tambah lagi dengan scarf. Ya, kalau tag ini kita letak di depan, tapi kalau scarf ini kita pakai, daripada belakang tu kita dah nampak Al-Fash International, nombor telefon. Ya, jadi kalau kita terpisah daripada kumpulan kita, mutawif boleh kesan, ya, boleh kesan jemaah-jemaah Al-Fash International ada di mana untuk dikumpulkan semula. Tetapi masyarakat kita, orang Melayu ni, dia tak suka boria. Boria tahu tak boria? Dia tak suka sama. Dia pakai sehari je. Hari kedua, hari ketiga dia tak nak pakai. Hari kedua, hari ketiga lah, mula dah. Dia dah disesak, dia dah terkeluar daripada kumpulan mereka, masuklah dalam handphone. Saya dah tersesat, tolong ambil saya. Itu elok juga, pasal dia pakai tag untuk dihubungi kami. Kalau dia tak pakai tag, kita ada grup umrah seluruh Malaysia. Bila ada jemaah daripada travel-travel lain tersesat, mereka akan kongsikan. Jadi kita akan sebarkan kepada mutawif Al-Fash International dan petugas-petugas kami yang ada di Mekah dan Madinah, untuk sekiranya terjumpa jemaah tersebut, mereka kembalikan kepada travel mereka. Itulah silaturahim kita di sana. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini akan berkekalan hingga ke jannah. Ini insya-Allah. Saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon maaf kepada semua para jemaah yang hadir pada pagi yang mulia ini, sekiranya ada silap salah ataupun kata-kata saya yang kurang menyenangkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di waktu dan masa yang lain, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.